Siapa-siapa yang tak datang nanti saya share. Okay. Itu dia tak geraklah pula. Okey, surah Al-Mad Lin. Mad badal pula, ini dalam dua harakat dia, badal tu artinya ganti. Selalunya haji badal kan, orang buat badal haji tu maksudnya dia ganti. Gantinya, mak badal ni maksudnya, asalnya dia adalah dua hamzah. Hamzah bertemu hamzah. Tapi untuk memudahkan bacaan, ahli-ahli tajwid telah menukarkan hamzah yang kedua kepada huruf mad. Jadi mat yang mana dia nak tukarkan, sama ada alif atau ya atau waw, bergantung kepada baris mat yang pertama. Jadi contohnya kat sini, kalau mat yang pertama tu baris atas, hamzah pertama baris atas, hamzah kedua dia tukar jadi alif. Kalau hamzah pertama baris bawah, hamzah kedua dia tukar jadi ya. Hamzah ketiga hamzah pertama baris depan, hamzah kedua dia tukar jadi waw. Macam tu. Contohnya kat sini, bi ayatillah. Tu dua harakat, nampak sekali pandang macam mat asli sebab baris atas jumpa alif kan. Tapi dari segi hukum dia adalah mat badal. Asalnya dia hamzah dengan hamzah. Dia dah tukar jadi alif pada mat yang kedua tu. Hamzah yang kedua. Ya, tapi kalau kita tak ingat pun hukumnya, asal kita baca betul, itu yang lebih penting lah. Jadi contoh kat sini, ya ni dua harakat mat asli betul, baris atas ada alif kecil kan? Ni kita akan baca panjang tapi kita belum cover hukum tu sebab dia ada ombak. Ni mat badal. Sebab hamzahnya baris atas. Hamzah kedua dia dah tukar jadi alif siap-siap. Jadi bacanya dua harakat macam mat asli. Ya bani Adam. Ramai-ramai? Ya bani Adam. Betul. Tu dua harakat. Contoh mat badal yang baris bawah macam ni pula. Dekat ayat yang kedua ni, Isra'ila. Itu dua harakat, bukan mat asli tapi mat badal. Asalnya dua-dua hamzah. Hamzah pertama baris bawah, hamzah kedua dia dah tukar jadi mat ya. Jadi bacanya Mim bani Isra'i. Saya terbaca panjang. Baca dua harakat ni. Sekarang mak badan. Mim bani Isra'ila mim ba'di Musa. Ramai-ramai. Mim Min bani bani Israila ba'di Musa. Betul, itu dua harakat. Dan yang bawah tu adalah contoh mat badal bila hamzah pertama berbaris depan. Jadi hamzah kedua dia tukar jadi mat waw. Bacanya dua harakat. Waba'u bi ghadab. Ramai-ramai. Betul. Tu dua harakat namanya mat badal. Okay. Seterusnya, mat dua harakat yang dipanggil mat tamkin. Tamkin tu maksudnya kukuh, memperkukuhkan. Kenapa kita panggil dia kukuh? Sebab dia ada sebenarnya dua ya yang ada sabdu. Maknanya bila nampak dua ya, tapi ya pertama ni ada sabdu. Maknanya dia ada tiga ya sebenarnya. Contohnya kat sini, ummi. Ummiyi. Mi tu, ya pertama tu ada sabdu, maksudnya ada dua ya. Ya pertama mati dengan mim dan yang ya kedua berbaris bawah. Lepas tu ada ya yang ketiga yang macam tanda less than tu, kepala ya tu. Itu pun ya. Jadi sebab tu nama dia kukuhkan. Kita kena baca dengan kukuh. Wal ummiyina. Ramai-ramai. wal ummiyina. Betul. Itu adalah mat tamkin. Contohnya lagi, dekat ni. Wa yaqtulunan nabiyina. Ramai baca.
ويقتلون النبيين النبيين بغير الحق. Itu dua harakat. Jadi itulah mad tamkin yang kena kita baca dengan mengukuhkan bunyinya. Okey. Dan mad yang akhir untuk dua harakat dalam buku hijau tu adalah mad silah qasirah. Mad silah qasirah, kalau kita tengok dalam penerangan dia dekat bawah buku hijau tu apa dia? Dia terjadi bila ha dhamir bertemu selain hamzah. Maksud ha dhamir tu apa? Iaitu ha ganti nama. Nya, dia sebenarnya. Ha hu tu mewakili bahasa Arab, maksudnya dia. Jadi bila jumpa ha dhamir, ha yang macam gini, ha dia, dan sebelahnya tu tak ada hamzah, contohnya pada lahu muslimun tu, kita baca dia dua harakat. Tapi kita tengok tanda dia. Tanda dia apa? Ada sama ada waw kecil atau kepala ya macam ni. Itu tanda dia. Bila nampak ha, sebelah dia ada waw kecil, sebelah dia ada kepala ya, itu adalah mad silah qasirah. Qasirah tu pendek, bacanya pendek. Jadi itu kita tengok tanda. Jadi bacanya kena dua harakat macam mana? Yang pertama tu lahu muslimun. Ramai-ramai. lahu muslimun. Kejap ya, saya lupa nak bagi link ni pada salah satu cikgu yang tengah mengajar tajwid. Dia tengah training sebenarnya. Dia masuk lambat Aiman. Okay. Alright. Okay, lahu muslimun. Jadi itu tanda dia. Yang dekat ayat seterusnya ni pun kita nampak tanda waw kecil kat sini kan. Jadi bacanya dua harakat kat situ. Atakhudunahu buhtana. Ramai-ramai. Buhtana. Okey, ada berapa mad? Ada berapa jenis mad pada ayat ni? Kita ada zu, mad asli betul. Baris depan jumpa waw, dua harakat. Kita ada hu, dua harakat kat sini. Mad silah qasirah. Kita ada ta, dua harakat kat sini sebab mad asli, baris atas jumpa alif. Dan kita ada na kat ujung tu dua harakat sebab mad iwad, mad yang tanwin atas kan. Jadi bacanya ada 1, 2, 3, 4. 4 tempat yang kena baca dua harakat. Kita baca lagi sekali dengan saya baca. Atakhudunahu buhtana. Ramai-ramai. Betul. Jadi itulah dia mad dua harakat pada mad silah qasirah. Contoh ketiga pada ayat wala tusyriku. Cuba kita tengok berapa mad dulu. Ada berapa mad dua harakat kat situ? 1, 2, 3, 4. 4. Betul? 4. Tempat yang kita kena baca dua harakat. Pada la, mad asli, baris atas jumpa alif mad. Pada ku, mad asli, baris depan jumpa mad waw. Pada hi, mad silah qasirah, bila baris bawah jumpa kepala ya. Pada a, mad iwad, sebab tanwin atas. Jadi bacanya wala tusyriku bihi syai'a. Ramai-ramai. Wala tusyriku bihi syai'a. Betul. Jadi itulah dia mad dua harakat. Kita masuk mad 4 harakat. Kenapa bulat-bulat ni macam tak masuk dekat tempat dia? Okey, tak apa. Mad wajib mutasil. Kalau boleh seorang baca tak dekat bawah penerangan mad wajib mutasil tu, dia kata apa? Apa baca? Penerangan tentang mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil berlaku apabila huruf mad, alif, waw, ya bertemu dengan huruf hamzah
Di dalam satu kalimah. Satu kalimah, betul. Maknanya bila huruf mat, alif, waw, ya, contoh yang pertama ni alif lah ni mat kan. Jumpa hamzah dalam satu kalimah. Ja'a ni maksudnya dan datang. Waw satu kalimah dan. Ja datang. Rabbuka Tuhan kamu. Ja'a ni satu kalimah. Jadi wajib berhubung. Mat wajib mutasil maksudnya wajib berhubung. Kena hubungkan. Tapi kita tengok tanda. Tanda dia apa? Ada ombak. Kebanyakan ombak kalau kita ngaji dalam Quran dia adalah 4-5 harakat sebab kebanyakannya akan berjumpa hamzah. Cuma beza dia hamzah tu dalam satu kalimah atau dalam dua kalimah aja. Sama ada dia mat wajib atau mat jaiz. Kalau yang selain dia jumpa hamzah kebanyakannya adalah mat 6 harakat. Kita tengok tanda dia nanti. Jadi mat wajib mutasil ni kita mula nak baca panjang lebih dari 2, tanda dia apa? Bila nampak ombak. Itu satu. Kita yang bukan Arab ni, mana kita nak tahu dia satu kalimah, dua kalimah, beza dia, kalau hamzah tu free macam ni, dia menumpang di atas atau di bawah alif. Kita tengok munfasil sekejap. Yang ni, mat wajaiz munfasil. Hamzah ni kan menumpang bawah alif ni kan? Hamzah yang kedua ni kan pun menumpang atas alif kan. Itu tanda untuk kita tahu dia orang sebelah punya. Dia dalam dua kalimah. Kalau dia free, itu tanda dia. Kalau dia free macam contoh-contoh dalam ayat-ayat ni, hamzah dia tak menumpang di atas atau di bawah alif, dia adalah mat wajib muttasil. Jadi bacanya wajib ke jaiz ke sama, boleh 4, boleh 5. Jadi ini kita dah mula masuk 5 harakat sekali lah ya, saya combinekan. Jadi bacanya yang pertama ni, waja'a rabbuka. Ramai-ramai baca. Waja'a rabbuka. Betul. 4 harakat. Kalau 5 panjang lagi sikit. Waja'a rabbuka. Rabbuka. Betul. Contoh kedua ni pada wakisa, sa lidah kena keluar, ingat mahraj ya, masa pelajaran dulu mahraj. Ada ombak kita tahu mesti panjang lebih daripada 2. Jumpa hamzah, hamzahnya pula free, tak menumpang atas atau bawah alif. Jadi itu tanda untuk kita tahu dia mat wajib mutasil, wajib berhubung. Bacanya mesti 4 atau 5. Kalau mak jaiz tu dia ada option baca 2 harakat tau. Nanti kita cover. Yang wajib ni mesti wajib 4 atau 5. Paling kurang 4. Sebab dia berhubung dalam satu perkataan. Jadi bacanya wa kisaiha wa fumiha. Ramai-ramai. Wa Betul. Kalau yang contoh seterusnya ni kita tahulah dia 4 harakat tu dekat ombak tu lah. Dan kita tahu dia wajib bila hamzahnya tak menumpang atas atau bawah alif. Jadi bacanya wasailina wa firriqab. Ramai-ramai. Wasailina firriqab. Betul. Contoh yang akhir ada pada ombak dekat ba ni lah. Sebab sebelah dia ada hamzah. Dan hamzahnya tak menumpang. Wajib kita baca 4 harakat atau 5. Wal maskanatu wa ba'u bi ghadab. Ramai-ramai. Wal maskanatu wa ba'u bi ghadab. Betul. Ada nak tanya mat wajib muttasil? Tak ada? Okey. Nanti kalau nak tanya apa-apa tanya terus ya. Jadi kita masuk mat
4 harakat yang seterusnya, iaitu mad jaiz munfasil. Jaiz tu maksudnya harus berhubung, ya, harus dihubung. Dia maksudnya harus tu apa? Ada keadaan yang dia tak payah dibaca 4 atau 5 harakat, iaitu bila dia tak berjumpa. Syarat dia jadi 4, 5 harakat tu bila huruf mad, kalau baca penerangan dia, berjumpa dengan hamzah dalam 2 perkataan. Kalau cek kat bawah penerangan dia tu. Dan untuk kita yang bukan Arab, kita tahu dia orang sebelah punya dalam 2 perkataan bila hamzahnya tu menumpang bawah atau atas alif. Contohnya dalam ayat ni maknanya maka tiadalah dosa ke atasnya. La ni tiada, fat maka la tiada, isma tu dosa ke atasnya, alaih. Jadi dia 2 perkataan yang lain, dia bukan dari satu perkataan. Jadi kalau kita sambung, kita baca 4 atau 5. Kita buat 4 dulu. Fala isma alaih. Ramai-ramai. Fala isma alaih. Betul. Bila kita boleh baca dia 2, katalah sebelum ayat ni ada panjang-panjang lagi, kita tak cukup nafas, kita nak berhenti dekat fala. Baca tiba-tiba fala. Masa tu kita tak baca dia 4 atau 5. Kita baca dia 2 sahaja. Sebenarnya ada banyak tempat yang mad jaiz munfasil kita berhenti tapi kita tak jumpa sambungkan dia dengan hamzah. Jadi kita cuma baca 2 harakat dalam kes tu. Contoh ayat kedua ni, kita tengok pada ombak ni, tahwa dan hamzahnya menumpang, maksudnya mad tu jumpa hamzah dalam 2 perkataan. Bacanya harakatnya sama. Dia wajib ke jaiz ke kalau ngaji nampak ombak sebelah hamzah, bacalah 4 atau 5. Jadi selalunya orang baca 4 lah. Bima la tahwa anfusukum. Sedia mula. Bima anfusukum. Betul. Jadi itulah bacaan mad jaiz munfasil. Contoh seterusnya, kita cari ombak pada qalu wa malana ni, ada pada na ni kan ombak dia, jumpa hamzah yang menumpang, jadi kita tahu dia mad jaiz. Jadi kalau baca sambung, kenalah 4 harakat. Okey, sebelum tu ada berapa panjang yang kita kena baca dalam ayat ni? Ada berapa mad? 2, 3, 4, 6. 6. Ada 6. Satu pada qa, mad asli, baris atas jumpa alif. Lu, mad asli, baris depan jumpa mad waw. Ma, mad asli, baris atas jumpa mad alif. Na, mad jaiz munfasil, sebab ombak ya, mad jumpa hamzah dalam 2 kalimah. La, lam baris atas jumpa alif mad ni, la. Qa, sebab baris atas pada qaf ni jumpa alif kecil tu alif ya. Kecil. Jadi dia qa. Jadi ada 6 tempat nak kena baca panjang. 5 2 harakat. 1 dekat ombak ni 4 harakat. Qalu wa ma lana alla nuqatil. Ramai-ramai sedia mula. Qalu wa ma lana alla nuqatil. Betul. Dan contoh yang bawah sekali tu azwajal. Ini jal sebab apa? Tanwin jumpa lam. Kalau dalam Al-Baghdadi kita tengok tanda dia apa? Tanwin atas ni sengit. Bila tanwin sengit maksudnya tempat tu kita tak boleh baca jelas jan. Kita baca dia masuk sebelah jadi jal. Tu tanda dia. Litas kunu, ni yang subjek kita tengah cover ni. Nampak ombak, jumpa hamzah menumpang. Kat sinilah mad jaiznya.
Kalau kita berhenti azwaja ni jadi mat apa tadi kita cover? Mat. Mat iwat. Betul. Kalau berhenti azwaja jadi mat iwat kena 2 harakat. Kalau sambung dia jadi idgham bila gunnah, masukkan tanpa dengung. Jadi bacanya azwajan litaskunu ilaiha. Ramai-ramai. أزواجا لتسكنوا إليها. Betul, betul. Jadi itulah dia mat jaiz munfasil. So far wajib dengan jaiz ada nak tanya tak? Boleh? Boleh faham? Ustazah, Ya? sorry. Tanya yang fala isma alaih tu. Tadi kan Ustazah kata kalau nak stop pada fala, kalau kita baca nafas tak sempat kita nak stop dekat fala, you kena jadi 2 harakat kan? Betul. So bila dah stop, you nak continue balik, kan kita kena ambil yang sebelum. So bila Okey, nanti kita cover juga dalam wakaf, tapi kalau kita nak sambung balik, dia masuk dalam subjek wakaf ibtidak, wakaf dan cara nak sambung balik. Seeloknya tak balik. Kalau Tak balik. kita tak jumpa tempat yang macam proper untuk kita berhenti kan. Contoh proper tu macam hujung dia ada him, ada kum, itu maksudnya mereka, kepadanya. Itu kita tahu for sure makna dia tak tergantung. Itu kiranya berhenti yang proper. Kita tak payah patah balik. okay. Tapi kalau kita berhenti tak cukup nafas tadi dekat fala, memang sah ayat tu tak complete lah. Cantiknya kita patah balik sikit. Patah balik dekat fa ni. Okay. So bila patah balik fala tu kita akan baca 4 harakat bersemula lah kat situ kan? Betul, betul. Kalau berhenti tak cukup nafas tadi 2 je fala, contohlah. Dan kita nak sambung balik fala isma. Kalau bersambung dah jadi jaiz lah. Okay, faham. Betul. Terima kasih. Dan seterusnya mat 4 harakat, mat silah tawilah. Tawil tu maksudnya panjang dalam bahasa Arab. Kalau tadi mat 2 harakat, mat silah qasirah kan. Tawilah ni dia punya definisinya lebih kurang dia melibatkan ha dhamir ataupun ha ganti nama. Cuma beza dia apa? Dia jumpa hamzah kat sebelah dia. Kalau tadi definisi mat silah qasirah, dia ha dhamir tu berjumpa selain hamzah. Jadi tanda dia apa? Ada waw kecil, ada kepala ya, atas dia tak ada ombak. Kalau tawilah yang panjang, atas dia ada ombak. Itu beza tanda dia. Jadi kita tengok tanda dia ni lah 2 ni. Kalau jumpa, kenalah baca 4 harakat atau 5. Jadi contohnya kat sini wa warithahu abawah. Ramai-ramai. Abawah. Betul. Kalau tak ada atas waw kecil tu, kalau tak ada ombak, dia jadi saghirah ya. Jadi bacanya 2. Kalau atas ada ombak, jadi 4 atau 5. Kita tengah cover 4. Contoh lagi satu ni, kalau dia melibatkan yang kepala ya tu, atas ada ombak. Sebab apa waw, sebab apa ya? Dia akan letak waw bila baris pada ha dhamir sebelum depan dia tu berbaris depan. Dia akan letak kepala ya bila baris ha sebelum dia tu berbaris bawah. Jadi bacanya 4 kat situ. Wa zakir bihi an tubsal. Ramai-ramai. Wa zakir bihi an tubsal. Betul. Jadi 4 harakat. Okey. Boleh faham? Boleh ikut? Okey. Ini masih lagi 4 harakat, tapi yang ini kita dah cover tadi kan, masa 2 harakat kan. Tadi kita dah baca 2, dah baca 4 harakat.
Jadi saya teruskan. Mad lin pun kita dah cover tadi. Kita boleh baca 2 harakat Quraisy atau kita boleh baca 4 harakat liila fi Quraisy kan. Okey, cuba baca 2 dulu. Liila fi Quraisy. Cuba baca, sedia mula. Ila fi Quraisy. Baca 4 pula, sedia mula. Ila fi Quraisy. Okey, panjang sikit ya. Itu dia. Habis 4 harakat, 5 harakat ni pun kiranya kita dah cover lah juga. Sebab masa kita cover 4 tadi kan, kita boleh baca 4, boleh baca 5. Okey, cuba kita bezakan kita baca 4 dengan baca 5. Kalau 4, waja'aka pula. Waja'a rabbuka. Ramai-ramai. Waja'a rabbuka. Cuba baca 5. Waja'a rabbuka. Waja'a rabbuka. Betul. Dia lebih kurang lah kan. 4 dengan 5. Selalu orang buat 4 je. Seterusnya, cuba kita baca 4 harakat pada waqissaiha wa fumiha. Ramai-ramai. Waqisa'iha wa fumiha. Okey, kita baca 5 pula. Sedia mula. Waqisa'iha wa fumiha. Betul. Seterusnya kita baca 4 pada ayat wasailina wa firriqab. Ramai-ramai sedia mula. Wasailina wa firriqab. Dekat qab tu siapa tahu mat yang mana? Memang kita baca panjang. Qab alif sampai Kita nak berhenti dekat qab, kita matikan huruf ba yang hujung, depan dia ada mad asli, jadilah dia mad arid lis sukun. Betul. Jadi riqab tadi boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Kalau yang sa ni dia sama ada 4 atau 5. Maknanya mad arid li sukun dengan mad lin ni dia tak adalah kita nampak tanda ombak tu. Tapi kita tahu tanda dia bila kita nak berhenti. Kalau mad arid sebelum dia ada mad asli. Kalau mad lin sebelum dia ada ya atau waw yang depannya tu ada baris atas. Itu dia punya hukumnya. Mad jaiz munfasil pun kita dah cover tadi masa 4. Sekarang cuba kita buat 5. Kita buat 4 dulu. Fala isma alaih. Ramai-ramai. Fala isma alaih. Cik Hazimi cuba kurangkan sikit lagi. Macam dah bunyi 5 dah tu. Kalau 5 baru bunyi macam tu. Fala isma alaih. Okey. Cuba. Ramai-ramai. Fala isma alaih. Betul. Kita cuba 4 yang bawah ni. Bima la tahwa anfusukum. Ramai-ramai. Anfusukum. Betul. 5 pula. Bima la tahwa anfusukum. Bima la tahwa anfusukum. Betul. Jadi itulah dia mad wajib, mad jaiz
Mat silah tawilah pun sama, boleh baca 4, boleh baca 5. Okey. Ada apa-apa nak tanya mat dengan 5 harakat? Ada? Okey, kita sambung mat 6. Mat 6 harakat ni kita dah cover iaitu mat arid li sukun. Kita dah praktis baca 2 harakat macam mana. Kita dah praktis baca 4 harakat macam mana. Sekarang kita praktis kalau kita pilih, kalau kita rasa selesa nak baca dia 6 harakat. Jadi Malikin Nas. Cuba ramai-ramai. Malikin Nas. Panjang sikit dia 6. Malikin Nas. Malikin Nas. Contohnya ya, surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu contoh orang yang suka baca panjang lah. Kalau dia nak baca 6. Nak dapat sunatnya tu, biar samalah. Kalau ayat 1 tu 6, semua 6. Jangan ayat pertama baca 2 harakat, ayat kedua baca 4 harakat, ayat ketiga baca 6 harakat. Tak cantik lah. Kan tak boleh. Okay. Contoh Ar-Rahmanir Rahim, baca 6 harakat. Saya cakap tadi kan Al-Fatihah 7 ayat, semua ujung tu ma'arid li sukun. Jadi kalau imam jenis yang suka baca macam Imam Sudais, Imam Mekah tu, dia kan suara dia nyaring, baca cepat kan. Dia selalu baca 6 harakat lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Contoh untuk 6 harakat. Cuba kita baca Ar-Rahmanir Rahim. Him tu kita baca 6. Sedia mula. Ar-Rahmanir Rahim. Betul. Itulah dia. Jadi kalau kita selesa, kadang-kadang kita rasa nak baca panjang 6, boleh. Tak ada masalah. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Selalunya orang ambil pertengahan lah 4. Mat lin pun sama, kiranya kita dah cover, kita boleh je nak baca 6 harakat. Contoh kedua tu, wa amanahum min khawf. Cuba ramai-ramai. Wa amanahum min khawf. Betul. Jadi itulah dia mad 6 harakat daripada mad arid dengan mad lin. Seterusnya, yang ini ni lain sikit. Kita belum cover. Yang ini baru. Mad 6 harakat. Saya kata tadi, kita tahu kita baca lebih daripada 2 harakat bila nampak ombak. Dan ombak tu selalunya 80% mad wajib, mad jaiz. Sebab dia jumpa hamzah kat sebelah dia. Beza dia sama ada dia dalam satu perkataan atau 2 perkataan. Cuma, kita kena kenal tanda bila masa ombak tu kita nak kena baca 6. Okey. Mad pertama yang kita nak cover, yang kita perlu baca 6 harakat, nama dia mad farak. Mad farak ni ataupun dia dipanggil salah satunya mad istifham. Melibatkan pertanyaan. Istifham tu pertanyaan. Dia cuma melibatkan 3 perkataan je. Ini je. Az-zakaraini, al-an, Allah. Dalam the whole Quran tu, dia cuma melibatkan 3 perkataan ni je. Tetapi 3 perkataan ni berlaku pada 6 tempat dalam Al-Quran. Jadi, dia punya tanda apa? Dia macam mad badal. Mad badal tadi dia hamzah dengan hamzah kan. Hamzah kedua dia tukar jadi mad kan. Jadi hamzah pertama ni baris atas. Hamzah kedua tu dia dah jadi alif. Bezanya dengan badal, mad farak atas dia ada ombak. Jadi macam gini. Surah Yunus ayat 59 contoh. Nanti kita tengok.
Kita baca dulu bacaan dia. Qul adzakaraini. Ramai-ramai. Kul قل Zakar أذكرين Okey, dalam kes ni, oleh sebab lepas mat tu, dia terus lompat pada zal dan zal tu ada sabdu kan? Bila huruf yang ada sabdu, maksudnya apa? Huruf tu ada dua. dua. Mm-mm. Jadi, untuk beri hak pada dua-dua huruf yang bersabdu tu, kita kena macam tarik sikit. Macam kita baca walak dhalin kan, kita ada tarik sikit dekat lam tu kan. Dhalin kan. Itulah dia. Kita kena bagi hak pada dua zal. Jadi bacanya satu tu kena 6 harakat. Duanya kena tarik sikit pada zal tu, pada huruf yang bersabdu tu. Kita baca lagi sekali. Qul adzakaraini. Ramai? Kul أذكرين Betul. Perkataan kedua yang melibatkan mat farak, kalau tadi tanda dia apa? Macam mat badal tapi atas dia ada ombak. Al-an ni macam mat badal juga, atas dia ada ombak juga. Al-an ni ada dua hukum sebenarnya. Dia boleh jadi mat farak, dia boleh jadi mat lazim. Okey. Jadi yang ini bacanya pun 6. Al-ana. Ramai? الآن Okey, lagi sekali. Al-ana. الآن Okay, dia terus sangkut pada lam ya, jangan jangan gitu. Ana lagi sekali. الآن Betul macam tu. Jadi itu perkataan kedua yang melibatkan mat farak. Perkataan ketiga, maksud dia semua ni adakah ya? Hamzah tu maksudnya adakah dalam bahasa Arab. Ayat ketiga, Qul Allahu azina lakum. Ramai-ramai. Kul الله إذن لكم Betul. Jadi kita tengok dekat Quran ni, surah Yunus ayat 59. Sekejap, saya cari Quran. You cannot minimize Zoom. Okay. Macam mana saya nak cari Quran kalau saya tak boleh minimize dia? Saya tak boleh cari Quran lah. Kena buka dulu baru boleh share. Okay, tak apa. Saya share balik slide tadi. Okey, saya tak boleh tunjuk Quran dekat slide lah. Tak dapat. Jadi itulah dia 3 perkataan di 6 tempat dalam Quran yang kita kena baca 6 harakat di bawah hukum mat farak. Ada nak tanya mat farak? Ingat dia punya tanda alif hamzah alif atas ombak. Itu tanda dia. Tak apa, bila kita buat talaki, kita akan praktis, kita akan jumpa, kita akan berlatih baca. Seterusnya, mat 6 harakat. Saya cuma nak cover satu je malam ni. Cuba seorang bacakan dia punya penerangan mat 6 harakat, mat lazim dekat bawah buku hijau tu. Mat lazim harfi lah dulu. Mat lazim harfi berlaku apabila datang selepas huruf mat tanda bacaan sukun asli di dalam satu huruf. Okey.
Dia berlaku dalam huruf. Kita tengok harfi dulu ya. Mad lazim ni dia terbahagi dua. Satu dia berlaku dalam huruf yang dipanggil harfi. Yang satu lagi dia berlaku dalam kalimah yang dipanggil kalimi, iaitu perkataan. Sama ada berlaku dalam perkataan atau berlaku dalam huruf. Malam ni kita cover yang huruf sahaja dulu. Jadi dia berlaku apabila huruf mad, selepasnya ada huruf mati. Jadi cuba kita tengok dalam buku hijau tu pelajaran berapa yang ada huruf-huruf muqatta'ah tu. Sebelah dia. Jumpa tak? Jumpa? Surat Alright. 23. Ya, muka surat berapa? 23? Ya, Alright. 23. Okey. Semua huruf-huruf muqatta'ah ni iaitu huruf yang terdapat di awal surah dalam Al-Quran. Contohnya alif lam mim, alif lam ra ni semua. Dia daripada huruf hijaiyah. Cara baca dia, kita kena sebut nama huruf tu sendiri. Alif lam mim, yasin. Jadi hukum dia, kalau yang ada ombak ke atas tu, dia huruf mad lazim harfi. Kalau tak ada ombak, dia 2 harakat. Kalau ada ombak atas dia macam lam ni, kita kena baca 6 harakat. Jadi itu adalah namanya mad lazim mad lazim harfi. Okay. Jadi contohnya alif lam ra ni, alif dengan ra ni pendek-pendek, lam tu yang 6. Alif lam ra 2 je. Okey, cuba ramai-ramai, sedia mula. Alif lam ra. Ra tu 2 je. Okey, alif lam mim ra. Dia alif satulah biasa. Lam 6, mim 6, ra 2. Cuma sebenarnya ada pecahan lagi, dia agak complicated. Bila lam jumpa mim, ejaan lam alif mim, betul? Ejaan mim ya mim, betul? Ya. Bila mim di hujung ejaan huruf lam, iaitu lam alif mim kat ujung tu, jumpa mim di permulaan ejaan huruf mim ya mim, maknanya mim jumpa mim kan? Kita kena dengungkan dia. Kita ingat dulu mim jumpa mim, nama hukum dia idgham mislaini kan? Dari segi hukum namanya mad lazim harfi musakkal. Musakkal tu berat. Kalau macam alif lam ra tadi, lam tu mad lazim kalimi muhaffaf. Tapi itu kalau berat sangat untuk kita hafal hukum dia, tak apalah. Janji kita tahu tanda dia bila nampak ombak tu di awal surah, huruf-huruf muqatta'ah ni 6 harakat bacanya. Jadi alif lam mim ra ni tadi, lam dengan mim tu kena dengung sikit. 1 6 6 2. Alif la 1 6 2 6 2. Nampak tak? 1 pada alif, 6 pada lam, 2 pada lam, ada sikit. Sebab mim jumpa mim tu tadi, mim ada 6, ra ada 2. Tangkap tak saya cakap apa? Ulang balik. Okey. Alif 1. Alif tu 1, betul? Alif kan? Lam tu 6 sebab apa? Dia mad lazim harfi kan? Ada ombak kan? Setakat tu boleh ikut? Boleh. Boleh. Lepas 6 tu ada 2 pada dengung mim di hujung ejaan lam alif mim, jumpa mim di awal mim yang mim tadi, mim dengan mim tu tadi kita nak kena dengungkan kan? Dengung kena 2 harakat, jadi lam ada 2 harakat, baru mim 6, baru ra 2. Yang 2 tu maksudnya Ustazah, masa kita nak sambungkan sebutan lam dengan mim tu lah ya? Betul. Ya. Jadi 1 alif, 6 lam, 2 pada dengung antara lam dan mim, mim 6, ra 2. Jadi kalau dari segi hukum panjangnya, nama hukum panjangnya, lam tu mad lazim harfi.
mad lazim harfi musakkal sebab ada dengung mim dengan mim tu tadi dia jadi berat, dia jumpa sabdu. Mim tu sebab mim yang mim, lepas tu dia jumpa ra, tak ada dengung, dia jadi mad lazim harfi muhaffaf. Kalau nak dikomplikatedkan dari segi hukum detailnya begitu. Tapi kita cuma ingat dia 6 harakat sebab dia mad lazim harfi. Tapi bila lam jumpa mim ni memang kena dengungkan. Ada dua harakat dengung kat situ. Kita baca ramai-ramai. Saya baca dulu. Alif, lam, mim, ra. Ramai-ramai. Alif, Alif, lam, lam, mim, tidak. Macam hilang di bawah angin tengah-tengah tu, tak berapa dengar. Oh, tak apa, ada lagi kat bawah tu, tak apa. Kita jalan je dulu. Ha, mim. Ha tu 2 harakat. Mim tu ada tanda ombak, maknanya kena 6. Dia tak ada dengung-dengung sebab dia tak jumpa hukum dengung tengah-tengah tu. Ha, mim. Ramai-ramai. Mim. Betul. Okey. Yang ini, macam mana nak baca tu? 1 alif. Lepas tu, lam, lam, 6. Lam, Ada mim, 2 harakat dengung lam dengan mim tu. mim, Mim dua, 6. 6, sod, tu enam. sod 6. Sod tu baca macam mana? Alif, lam, mim. Sod. Alah. Okey. Sod tu sebenarnya oleh sebab ejaan, sebab macam dia kata ke atas ni tadi kan, kena menyebut nama huruf kan. Ejaan huruf sod tu sod alif dal, betul? Semua setuju ejaan sod alif dal? Ya. Betul? Jadi kalau kita nak baca sod tu, kita kena lantunkan sedikit huruf sod. Sebab apa? Ada dal pada ejaan huruf sod. Saya ada buat satu kelas tajwid ni lah. Bila tiba kat sini ada satu soalan pelajar tu. Ustazah, kenapa Ustazah lantunkan baca sod tu? Sod tu bukan huruf qalqalah. Tapi sebenarnya memang kena lantun sebab ejaan sod tu adalah sod alif dal. Tu kita kena ingat. Jadi bacaan dia kat sini macam mana? Alif lam mim sod. Gitu. Cuba ramai-ramai. Sedia mula. Alif, Begitulah dia. Okey, yang ini ayat 1 surah Maryam. Cuba siapa-siapa nak try. Macam mana bacanya tu? Apa dia? Tadi? Tak ingat. Siapa ada beran? Kaf ha ya ain sod. Macam mana bacanya? tak berani. Saya ada orang baca salah. Dia baca macam mana tau? Kaf ha ya ain sod ni. Dia baca Kaf ha ya ain sod. Sebenarnya bacaan yang betul dia macam mana? Kena sebut nama huruf. Dia bukan sebut bacaan yang berbaris. Jadi kita kena baca macam mana? Ya ain sad. Bacanya begitu. Maknanya bila ada ombak tu 6, ha ya tu 2, 2, 6, 6. Jadi seterusnya ain sin qaf tu pun jangan baca asaqa. Salah. Kena baca ain sin qaf.
Betul. Cuma bila sin jumpa qaf, ejaan sin macam mana? Sin ya nun, betul? Sin. Bila nun kita tahu ada hukum nun mati kan. Bila ejaan sin ya nun mati kat ujung tu, dia jumpa qaf. Hukum apa bila nun mati jumpa qaf? Dia jadi hukum ifak hakiki. Jadi kita kena baca secara ifak hakiki. Kita tak boleh baca jelas-jelas ain, sin, qaf. Kita kena baca seperti ifak pada sin qaf tu. Jadi bunyinya ain, sin, qaf. Dia tak boleh jelas ain, sin, qaf. Macam tu ya. Ramai-ramai. Sedia mula. Ain, sin, qaf. Betul. Begitulah. betul Kena lah. baca. Ya, Maksudnya sin tu kena dengung aja. betul. Ikut dengung ifak. Jadi Ain dengan sin pun sama. Oh. Ha. Sebab ejaan ain yang nun kan. Ada dua nun mati kat situ. Jadi satu nun mati jumpa sin, satu nun mati jumpa qaf. Jadi kita kena baca ikut style ifak. Sembunyikan. Ifak sembunyi kan. Sembunyikan dalam sin, sembunyikan dalam qaf. Kita tak boleh baca jelas ain macam tu. Hujung lidah tak boleh kena dekat mahraj nun tu. Okay. Jadi kena dengung kan? Betul. Ain, ujung tu dengung. Dengung. So, ain pun kena dengung, sin pun kena dengung. Betul. Sin, qaf, macam tu. Sod ni macam mana bacanya? Oleh sebab dia ada ombak, dia 6 harakat lah. Cuma ingat hujung dia tu adalah lantunan dia tu. Sebab ejaan sod adalah sod alif dal. Jadi sod. Macam tu. Yasin, ya 2, sin 6. Tak ada nun mati pada sin tu, dia tak jumpa siapa-siapa lepas tu, jadi tak adalah dengung ke baca macam mana kan, baca macam biasalah. Dia berjumpa huruf mati lah kiranya. Yasin. Ramai-ramai. Yasin. Toha berapa harakat? Toha. Satu-satu. Dua lah. Dua-dua. Betul? Oleh sebab dia tak ada ombak, kita baca 2 harakat. 2 to, 2 ha. Toha. Kalau to sin mim macam mana? To 2. 6. Betul. 2, 6, 2, 6. Betul tak? Sin tu nun. Sin sebab ejaan dia sin ya nun, ada nun mati, bila dia jumpa mim kena dengung idgham bi gunnah. Sim. Tebal pula. Mi. Ramai-ramai. Betul Cik Hazimi, betul macam tu lah. Dan qaf tu 6 harakat lah kan. Qaf dia sahajalah. Qaf 6 harakat. Okay. Jadi ada apa-apa soalan tentang mad lazim harfi? Kalau selama ni salah baca dosa. Dia kalau kita tak tahu tapi kita tak belajar, berdosa. Kalau jadi kesalahan besar lah. Kalau kesalahan yang macam saya cakap tadi, harakat tak cukup panjang, dengung tak cukup ada 2 harakat, itu bukan kesalahan kecil yang berdosa sebenarnya. Tapi kalau seeloknya kita improve, belajar perbaiki lagi.
Jadi kalau saya nak summarize kan, mat ni yang dua harakat tu tadi, dia tak adalah tanda sangat kecuali kita kena tahu mat asli ya, yang jumpa 3 huruf mat tu, yang ada tanda mat iwad kan, tanda atas, mat tamkin ya dengan ya tu ada sabdu, mat badal ada hamzah dengan alif, ingat tanda dia, mat iwad tanda dia apa? Tanwin atas kalau nak berhenti. Dengan mat silah qasirah ada waw kecil atau kepala ya. Mat 4 harakat kita boleh mat arid li sukun dengan lin boleh sambung jadi 4, boleh 6 dengan mat wajib bila mula ada ombak sebelah ada hamzah. Dari segi definisi dia bila jumpa hamzah dalam satu perkataan. Dia memang wajib berhubung. Dia memang wajib. Tak ada situasi yang dia boleh jadi dua. Mat jaiz yang ada situasi boleh jadi 2 harakat kalau kita baca dia bersambung dengan hamzah pada perkataan yang kedua tu. Ya. Jadi ombak jumpa hamzah orang sebelah punya, tanda dia apa untuk kita yang tak pandai Arab ni? Hamzah dia menumpang atas alif atau di bawah alif. Bacanya sama kalau tak 4, 5 harakat. Kalau kita berhenti tak jumpa hamzah baca 2 sahaja. Itu 4, 5 harakat. Mat silah tawilah, waw kecil, kepala ya, atas ada ombak. Lepas tu mat 6 harakat, mat arid li sukun dengan mat lin boleh dipanjangkan sampai 6 dan kita cover baru ni yang terakhir ni mat lazim harfi. Pecahan dia yang mat harfi muhafaf dengan musakal tu tak payah ingat lah. Asal di awal surah tu nampak ombak, bacalah dia 6 harakat. Boleh? Ada nak tanya? InsyaAllah. InsyaAllah boleh ya. Jadi minggu depan insyaAllah kita cover pula mat lazim kalimi. Bila pula nak tahu tanda dia bila dia terjadi dalam perkataan. Ya. Jadi kalau tak ada apa-apa saya matikan record ni dulu.